Hai guys, hari ni cuti, jadi kita makan kat sini. So hari ni dah nak bulan-bulan puasa ni, apa lagi kita akan adanya, tada, kita nak makan nasi ambeng. Istilah orang Jawa kan, arep mangan sego ambeng. Tapi ni tak diaduk, macam ni tak letak macam dalam bekas tu lah. Kita ada mi, ada serunding, kacang, ayam ungkep, ada ikan kering, ada sambal goreng. So, kita makan. Bismillah. Lama tak makan nasi ambeng, sumpah. Ni sebenarnya dia kena makan, kau kena gaul-gaul semua. Makan dalam satu dulang besar. Bau mantap ni. Serunding kena banyak. Kacang. Ambil ayam. Ayam ni masak ungkep aku. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. Sedap gila weh. Nasi ambeng ni makan, kalau makan ramai-ramai dia sedap. Biasa kalau orang buat kenduri ke, makan benda sedap. So, try masak ambeng, okay?